学大家早上好，欢迎大家来到我们的培华华文小学就读，欢迎一年级的学生们Selamat pagi dan salam sejahtera semua murid tahun 1 2021. Saya ialah guru besar Cikgu Lau dan selamat datang ke Edukasi Pihwa untuk belajar. Sebelum masuk ke pembelajaran yang sebenar, semua murid tahun 1 dikehendaki menjalani program transisi, iaitu program sayangan akan berlangsung selama 43 hari. Selepas 43 hari, barulah murid-murid akan meneruskan pembelajaran yang sebenar. Okey, selamat datang. Hello， 一年级的同学，大家早上好，我是刘老师，也是你们的简老师，我教你们华语。Selamat pagi kepada semua murid tahun 1. Saya Cikgu Lau, guru kelas kamu, dan saya akan ajar bahasa Cina. Bahasa Cina mungkin ada sedikit susah untuk kamu, tapi saya yakin kamu berusaha mesti boleh. Bye. Hello everyone, my name is Nur Najiha binti Hamzah. You can call me Teacher Najiha. For this year, I am teaching English for year 1. Okay, I have some advice for you. In education, you have to push yourself because no one else is going to do it for you. So, please study smart and work hard. Bye bye. 嗨，同学们，大家早上好，我是 Cikgu Cham， 我会ajar你们 matematik。我们sama-sama belajar matematik ya. Assalamualaikum. Nama Ustazah Rabiatul Adawiyah binti Zakaria. Ustazah mengajar pendidikan Islam di SJKC Pehwah. Semoga kita dapat berjumpa pada tahun ini insya-Allah. Assalamualaikum. Hello， 同学们好，我是蔡老师，我会教你们体检。Apa khabar murid-murid？Saya Cikgu Eng. Boleh panggil saya Huang Lao Shi. Cikgu akan mengajar kamu 2 subjek, iaitu pendidikan seni dan pendidikan muzik. Kita jumpa di sekolah nanti ya. Bye. So,